Private maksudnya itu adalah hak secara kita, secara peribadi. Kita boleh menyaman orang dan orang boleh saman kita. Kitalah yang menentukan. Contohnya A saman B. B inilah yang menentukan siapa saksi dia. Pasukan peguam dia lah yang menjadi penyiasat. Peguam dia lah yang segala-galanya. Kalau kes melibatkan contohnya kemalangan, peguam dia lah yang menjadi pegawai penyiasat. Macam mana kejadian ni berlaku? Sebagai video yang terakhir, bantu like, komen dan subscribe geng. Bantu subscribe geng. Subscribe tu gratis guys. Aku nak bawa semalam ucapan daripada Faizal Rahman. Dan aku ada satu lagi video. Politik ni tak kiralah politik dalam negara ke luar negara ke. Asal politik ya. Kita ni, sekali aku share satu video. Video tu dihasilkan untuk nak menjual buku. Untuk dia nak jual buku, tapi ayat dia memang padu. Jadi kita boleh kata Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, individu-individu yang keluar masuk lokap, keluar masuk penjara, mereka memang orang yang sangat-sangat keras, orang yang betul-betul boleh hadap politik. Sekali aku share video tu selepas aku habiskan video Faizal Rahman. Terima kasih kawan-kawan. Sebab aku nak kena hantar kereta dah ni. Jadi jom kita habiskan video live ni. So aku boleh pergi hantar kereta. Jadi jom kita layan sama-sama. Bantu like, komen dan subscribe. Boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super thank. Join membership Solihin Syafudin. Apa kepentingan Wabi berbanding PM negara? Yusuf Rauta muka macam penjenayah antara bangsa yang pelik. Pengawal atuk beria-ria menyelamatkan Yusuf Rauta yang tiada kepentingan untuk negara. Ya, apa boleh tunggang dia tunggang, babe. Saya cakap, ni terpulang lah untuk Afnan sama ada dia nak dengar ke tidak. Tapi kita kena faham, Afnan ni dia tak pernah bijak pun. Dia tak pernah bijak pun. Sebab bila mana dia membangkitkan, dia kata dulu kau beria suruh Najib berehat. Betul tak? Tengok tak argument tu? Kan sekarang ni dia kata, kenapa kau tak suruh Anwar tu berehat? Ni saya nak cakap kepada Yani and kawan-kawan yang kononnya mendakwa lawyer PKR tidak membela Anwar Ibrahim. Kau dengar betul-betul Yani. Sebab aku tahu kau tak ada skrip. Dia begini tuan-tuan. Ni tolong dengar betul-betul. Tolong dengar betul-betul. Semalam saya ada ceritakan. Ada beza kes jenayah dan juga kes civil. Betul? Right? Kes jenayah, siapa yang tentukan, siapa yang ada kuasa? Yang ada kuasa adalah Jabatan Peguam Negara. Ataupun Tan Sri Peguam Negara. Peguam Negara ini satu cabang dalam 3 cabang utama yang membentuk kerajaan. Maksudnya di Malaysia ini 3 cabang utama, salah satunya itu terdiri daripada undang-undang tadi. Baik tuan-tuan, itu jenayah. Okey, bila kita sebut dalam kes jenayah, masa zaman Najib dulu kita kata kau kena berehat. Sebab apa tuan-tuan? Engkau Perdana Menteri. Lepas itu bila kita kata jenayah, pegawai siasatan adalah unit agensi di bawah kerajaan, di bawah KDN. Kalau polis contohnya di bawah KDN. KDN ini di bawah kabinet engkau. Yang mana engkau ada kawalan. Tak bolehlah kata, oh itu kawalan secara tak langsung. Tak, dia boleh bagi arahan begitu saja. Sebab kau Perdana Menteri, agensi itu di bawah kau. Kan, kalau di bawah SPRM pun sama. Sebab apa? Ketua pengarah SPRM itu dicadangkan namanya, diusulkan namanya itu oleh Perdana Menteri. Sebab itu bila berlakunya siasatan dalam kes jenayah yang menyebabkan terpalitnya Perdana Menteri, dia kena rehat. Kalau dia tak berehat, timbulnya konflik of interest. Akan timbulnya tadi ni, akan timbul konflik of interest tadi. Kita katakan sebagai pelanggaran kepentingan ni tadi timbul. Orang yang menyiasat engkau agensi di bawah KDN. Orang yang menyiasat engkau satu cabang dalam SPRM. Yang ini ni semua engkau lah yang ketua dia. Bila dia buat ucapan mingguan kan. Kita tengok macam mana satu minggu perhimpunan mingguan. Bila Perdana Menteri berucap, dekat bawah tu ada SPRM, yang bawah tu ada polis. Jadi mana boleh orang bawah siasat kau?
Nampak tak? So dalam kes jenayah, sebab itu kita kata mana-mana orang yang disiasat perlulah berhenti seketika. Ambil masa untuk merehatkan, kosongkan jawatan kau. Barulah orang bawah ni boleh menjalankan siasatan tanpa rasa takut-takut. Itu cerita dia tuan-tuan. Samalah juga macam mana mahkamah pun. Nampak tak? Sebab mahkamah pun memang itulah keadaan dia. Hakim-hakim yang dicadangkan walaupun ada Suruhanjaya lain yang berasingan, tetapi tetap ada mengaitkan benda tu. So itu kes jenayah tuan-tuan. Kes jenayah ini bukan di bawah, kata orang, bukan bersifat peribadi, tetapi di bawah Jabatan Peguam Negara. Maknanya Peguam Negara yang menjadi ataupun kepala yang menentukan hala tujuh kes itu pun dicadangkan oleh dia juga. Faham? Sebab itu dalam kes jenayah, alright, kita memang patut nasihatkan untuk dia mengambil masa bercuti dan sebagainya. Berbeza dengan kes civil. Kes civil ini tuan-tuan, dia bersifat peribadi. Dia private. Private maksudnya itu adalah hak secara kita, secara peribadi. Kita boleh menyaman orang dan orang boleh saman kita. Kitalah yang menentukan. Contohnya A saman B. B inilah yang menentukan siapa saksi dia. Pasukan peguam dia lah yang menjadi penyiasat. Peguam dia lah yang segala-galanya. Kalau kes melibatkan contohnya kemalangan, peguam dia lah yang menjadi pegawai penyiasat. Macam mana kejadian ni berlaku? Nampak tak? Kalau katakan kes melibatkan medical negligence, so pasukan peguam dia lah yang akan menjadi pakar forensik. Sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni. Bukan macam tu, nampak? Kalau kes corporate misalnya, dia saman corporate, kan, dia kena saman. So pasukan peguam dia lah yang akan berfikir macam mana perjanjian corporate itu dibentuk. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi ada beza antara kesalahan jenayah dan juga kesalahan sivil. Dan dalam kes Yusof Raute dan juga Anwar Ibrahim ini, okey, dia melibatkan kes sivil. Jadi dia tak perlu pun mengambil cuti. Sebab apa? Kes sivil tidak melibatkan polis. Kes sivil tidak melibatkan Jabatan Peguam Negara. Kes sivil antara Yusof Raute dan juga Anwar ini tidak melibatkan SPRM. Faham? Ni aku bagi jawapan ni kepada Jani. Kau dok sibuk sangat nak pilih-pilih aku, tak payah, aku petik nama kau. Ini tolong faham tuan-tuan, tolong faham betul-betul. Sivil ini sepenuhnya atas peribadi masing-masing. Dia nak panggil saksi mana, okey, dia nak import saksi daripada luar negara ke, dia nak panggil saksi daripada hujung dunia ke, lantak kau lah. Tapi dalam kes jenayah, kalau dia Perdana Menteri, kau bayangkan. Dia diktat pegawai penyiasat ni. Sebab apa? Pegawai penyiasat ni mungkin kes itu diuruskan oleh ASP contohnya. Mana ada dalam Malaysia ni penjawat awam lebih tinggi daripada Perdana Menteri? Ada tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan? Kalau kata ada yang lebih tinggi daripada Menteri, tuan-tuan percayalah itu mesti walaun ataupun cai jekom. Sebab dia tak sampai apa yang aku cuba sampaikan. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi dalam kes civil ini, dia tak timbul soal konflik of interest. Tak timbul. Tak timbul langsung tuan-tuan. Jadi bila tak timbul konflik of interest, kenapa pula dia kena berhenti seketika, bercuti dan sebagainya? Tak perlu. Inilah jawapan dia. Ada yang korang dengar jawapan ni daripada Yani Harun? Ada? Tak ada kan? Memang tak ada lah tuan-tuan. Sebab skrip diorang tu tak apa-apa meraban. Jadi tuan-tuan, ini jawapan yang tuan-tuan boleh bagi kepada Afnan tu. Bagi tahu Afnan, kau tolong baca banyak sikit. Sebab bila kau sebut, tak adalah orang kata, alamak Afnan, tak sudah-sudah buat statement bangang. Memalukan je. Takkanlah ini level ahli parlimen Afnan. Kalau kau tanya lawyer kau pun, lawyer kau akan cakap benda yang sama macam mana aku cakap. Sebab lawyer yang jujur ni, dia akan cakap benda yang sama tuan-tuan. Ini cerita dia tuan-tuan. Tolong faham. Tolong faham apa beza jenayah dan juga apa beza sivil. Dalam kes jenayah, Yusof Raute ini dia pengadu. Tetapi Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak ada tindakan lanjut terhadap kes tersebut. Jadi kes jenayah tidak boleh dibuka. Kau menangis keluar Diamond, kau menangis keluar Harun, kau menangis keluar Taufik, kau menangis keluar Pak Yasiam, takkan boleh tuan-tuan. Takkan boleh. Memang itu budi bicara yang diberikan secara mutlak kepada Peguam Negara. Jadi dalam keadaan sedemikian, bila kes civil semata-mata, so di mana konflik of interest je?
tak timbul langsung. Tambahan pula, kena tengok kan, dalam kes di Mahkamah Tinggi tu, mahkamah telah pun menetapkan tarikh perbicaraan. Maknanya dalam tempoh, katakanlah saya tak ingat berapa hari bulan, saya tak ingat the details tu, tapi saya bagi contoh, kalau katakan 5 hari kan, 5 hari ni tuan-tuan, okey, pada kebiasaannya plaintiff selaku orang yang menyaman, dia akan duduk dekat dalam mahkamah tu sampai daripada hari pertama sampai hari dia habis tuan-tuan. Sebab itu kes dia. Kan, dia saman Anwar Ibrahim. Dia nak tengok perjalanan mahkamah ni, dia nak tengok depan mata dia. So dia akan duduk hari pertama sampai hari kelima. Tetapi untuk defendant, ada yang tulis ni 8 hari bicara. Okey, 8 hari bicara. So untuk defendant macam Anwar Ibrahim, dia tak akan duduk, selalunya dia tak akan duduk daripada hari pertama sampai hari akhir. Hari pertama je dia dengar apa kenyataan yang diberikan oleh plaintiff, selesai plaintiff bagi keterangan, lepas tu dia belah. Lepas tu plaintiff akan panggil lah semua saksi-saksi dia. Katalah Yusof Rota ni ada 10 saksi, sebab aku tak tahu. Saya tak baca kes tu berapa ramai saksi. Habis 10 saksi ni tadi tuan-tuan, kes Yusof Rota, dia tutup kes. Dan barulah dimulakan dengan kes defendant. Maknanya katakan 8 hari, hari ke-6 contohnya, hari ke-5 lah. Hari ke-5 bermula kes defendant. So Anwar Ibrahim akan datang hari ke-5 bagi keterangan. Gedebak, katalah habis 2 hari. Hari ke-5 dan hari ke-6. So hari ke-7 dengan hari ke-8 ni dia tak datang pun. Nampak? So dia hanya melibatkan 2 hari tu saja kes civil ni. Ini keadaan dia. Itu beza kes civil tuan-tuan. Ini cerita dia. Okeylah, saya bagi contoh sikit kalau kes jenayah. Kalau kes jenayah, alright? Kalau kes jenayah pula, katakan dia menjadi suspek. Kan? Anwar Ibrahim menjadi suspek. So katakan 8 hari bicara. 8 hari bicara ni tuan-tuan, dia tidak boleh pergi mana-mana. Tak boleh. 8 hari bicara ni, suspek tu dia kena duduk dalam kandang. Dalam kandang OKT tu. Orang kena tuduh. 8 hari bicara dia kena duduk. Dengarlah semua keterangan saksi tuan-tuan. Jadi kalau 8 hari ni tuan-tuan, lebam kau tuan-tuan. Kalau 8 hari memang kau tak boleh buat kerja apa tuan-tuan. Tak kisahlah kau ada mesyuarat apa ke, memang tak boleh tuan-tuan. Ini cerita dia. Saya harap tuan-tuan faham. Saya harap tuan-tuan faham dan tolong jawab walaun yang menimbulkan isu-isu ni. Habis kenapa Anwar nak immunity? Baik. Sebut pasal immunity ni aku lemah sikit. Sebab selepas saya naikkan poster, aku minum air dulu. Memang aku betul-betul lemah bila sebut pasal immunity ni. Sebab apa tuan-tuan? Dalam pukul 9 lebih tadi, saya up poster kan. Saya up poster yang saya akan live pukul 10. Jadi kawan-kawan kita ni pun, dia pun kreatif juga kan. Jadi dia DM-nya aku dekat Facebook tu, dengan TikTok ni. Dia kata, tuan, dia kata, tolong hurai balik, dia kata konsep yang semalam tuan explain tu. Dia kata aku tak faham. Punya panjang aku explain, dia kata dia tak faham. Jam aku kan. Okey. Kenapa Anwar mohon immunity? Baik. Ni kena dengar betul-betul. Saya bagi pandangan dari sudut saya sebagai seorang peguam. So saya berhak memberikan pandangan sebab saya seorang pengamal undang-undang. Saya peguam. Jadi pandangan saya ini saya berikan tanpa memberikan bias kepada mana-mana pihak. Saya bebas untuk memberikan pandangan saya memandangkan kes itu, permohonan itu telah pun diputuskan oleh mahkamah. Jadi pandangan saya tidak akan menyebabkan prejudis kepada perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Sementara dia nak naik Mahkamah Rayuan, itu lain. Sebab Mahkamah Rayuan belum lagi didaftarkan dan sebagainya, gedebak-gedebuk dan akan mengambil masa. Jadi saya boleh membuat ulasan atas pandangan profesional saya sebagai seorang peguam. Baik. Dia ada 2 tuan-tuan. Pandangan saya, pada saya gagal untuk memahami alasan di sebalik nasihat peguam, nasihat pasukan peguam Anwar Ibrahim. Saya tak dapat memahami kenapakah nasihat itu diberikan. Saya tak faham. Saya tak faham sebab klien ini dia ikut nasihat kita peguam. Jadi bila peguam memberikan nasihat untuk mengemukakan 8 soalan undang-undang, bila saya tengok bila saya tengok 8 soalan undang-undang itu, kesemua 8 soalan undang-undang itu tidak terkait, tidak relevan
tidak berkaitan dengan elemen-elemen di bawah undang-undang TOT, iaitu kes yang sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi. So dalam keadaan sedemikian, pada tarikh yang lepas pun saya ada sebut permohonan itu akan gagal. Permohonan itu akan ditolak. Betul. Okey, betul. So, apa yang berlaku? Betul, mahkamah tolak dan memberikan alasan. Semalam saya baca alasan tu satu persatu. Antaranya yang dilaporkan di berita harian, kan? So, alasan itu bertepatan dengan apa yang saya sebut sebelum daripada ini. Undang-undang TOT tu apa makna? Undang-undang TOT ini kes-kes contoh yang melibatkan kemalangan. Dia masuk dalam kategori undang-undang TOT. So, defamation tu masuklah dalam TOT. So, kecuaian, semua tu masuklah yang disebut sebagai undang-undang TOT. Okey. Jadi, kes yang dihadapi yang sedang berjalan ini adalah di dalam klasifikasi undang-undang TOT. Di dalam kelasnya adalah kelas Allahu Akbar. Sexual harassment, serangan seksual. Jadi, adalah elemen-elemen yang mesti dipenuhi. 8 persoalan undang-undang yang ditimbulkan tidak menjejaskan elemen-elemen tersebut. Sebab itu Mahkamah Tinggi menolak dengan mengatakan bahawa persoalan-persoalan ini tidaklah ataupun bukanlah sebagai satu pembelaan. Bukan. Malah ada usaha yang dia lihat untuk menjadikan persoalan-persoalan undang-undang ni sebagai satu bentuk pembelaan. Faham tak? Dia memang susah sikit, tuan-tuan. Dia memang payah sikit. Okey. So dalam keadaan macam tu, sebab itulah sebagaimana dihuraikan oleh Jabatan Peguam Negara, persoalan undang-undang ini memang tidak ada siapa-siapa yang bangkitkan, dan persoalan undang-undang ini kalau dia berdiri atas 8 itu saja, dia stand alone, 8 soalan undang-undang ini memang belum diputuskan. Namun persoalan yang perlu difikirkan, ni saya ada kongsikan di Facebook, saya ada kongsikan dekat Twitter, dekat X, saya kata persoalan yang perlu diputuskan sama ada 8 persoalan undang-undang ini relevan kepada isu undang-undang, elemen undang-undang dalam kes semasa. Sebab saya melihat tidak ada kaitan. Jadi kalau tak ada kaitan dan mahkamah benarkan benda ini berlaku, maka dia akan jadi satu situation open the floodgate. Kau bayangkan kalau ada kes contohlah dalam kes Yusof Rota ni dalam TOT, kes sexual harassment. Kau bayangkan kalau ada kes defamation. Dalam kes defamation tiba-tiba dia timbulkan persoalan undang-undang yang tak ada kena-mengena secara langsung dengan elemen-elemen di bawah defamation. Oh, jenuh, tuan-tuan. Jadi saya berpandangan mahkamah tak boleh memulakan benda ini. Kalau tidak nanti, tuan-tuan, semua orang pakat buat benda yang sama. Kalaulah Perdana Menteri sekarang ini yang disaman atas kapasiti peribadi. Dia bukan disaman atas kapasiti dia sebagai Perdana Menteri. Tak. Ini adalah berkenaan dengan kesalahan peribadi. Aku attack engkau, Anwar Ibrahim. Bukan aku attack engkau sebagai Perdana Menteri. Yang ini faham tak, tuan-tuan? Contohnya kita kereta A dan kereta B. B ini Ahmad dengan Ali. Ahmad ni dia langgar Ali. Okay. Ali ni polis. Betul? So, bila dia pergi ke balai polis, dia tak cakap, dia tak saman ni atas kapasiti dia sebagai pegawai polis, tak. Dia saman yang melanggar ni atas kapasiti dia Ali. Ali saman Abu sebab Abu langgar dia. Itu cerita dia. Samalah dalam keadaan sekarang, tuan-tuan. Yang dia saman itu adalah kapasiti peribadi. Jadi sebab itu dia saman Anwar Ibrahim. Sebab kalau kita saman atas kapasiti sebagai Perdana Menteri, maka dia akan heret semua kerajaan Malaysia. Itu beza dia. Ini keadaan dia, tuan-tuan. Jadi saya punya bacaan awal. Ni wallahualam, kita lihat dari semasa ke semasa. Saya melihat pada jangkaan saya, bacaan limitation saya, bacaan yang terhad saya, dan saya percaya with due respect dengan pasukan peguam masing-masing, sama ada pasukan peguam Yusof Rauta ataupun pasukan peguam Anwar Ibrahim, dengan penuh hormat saya tak bersetuju dengan perkara ini. Ini pandangan saya, tuan-tuan. Jadi saya merasakan di peringkat atas itu pun mahkamah akan mengatakan ini akan membuka bahasa yang selalu digunakan, open the floodgate untuk kes-kes lain akan memulakan hal yang sama. Isu undang-undang tu memang genuine.
Memang betul tak ada orang cabar. Betul. Memang tak ada siapa bawa. Tapi it doesn't mean that you can start. Betul dia ada beza tu. Betul isu undang-undang ni tak ada siapa yang bawa. Tapi it doesn't mean that engkau pun boleh bawa sebab tak ada kaitan dengan kes semasa. Melainkan boleh dihujahkan kemudian nanti apa kaitan isu undang-undang yang 8 itu, persoalan undang-undang itu, apa kaitan dengan elemen undang-undang semasa. Jadi saya harap tuan-tuan faham dan jelas insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan mendapat lebih kefahaman daripada saya yang menyampaikan. Boleh gitu tuan-tuan? Boleh Baik, itu dari sudut perundangan. Dari sudut yang keduanya selalunya pada saya lah. Ini satu perkara yang lain. Satu perkara yang lain adalah untuk melengahkan perbicaraan lah. Ini pandangan saya. Saya tahu kenapa saya sebut sebab hujahan balas pihak satu lagi. Yang memohon sekarang ni defendant. Jadi bila defendant mohon, salah satu argument yang dikemukakan oleh peguam plaintiff adalah permohonan ini adalah satu tactical maneuver. Satu taktik untuk melengah-lengahkan perbicaraan. Ini normal. Ini argument yang biasa digunakan. Jadi pada saya, of course mahkamah akan melihat benda ini. Dua benda tu lah. Dua benda tu. Ya, undang-undang memang buat untuk dipeningkan. Bukan. Dia terlalu rumit dan dia begitu teliti tuan-tuan. Bukan untuk dipeningkan. Undang-undang itu dia buat dalam konteks yang begitu teliti. Sebab itu kita katakan tuan-tuan, okey, saya lontarkan, saya nak jawab untuk undang-undang dibuat untuk dipeningkan. Tak, bukan. Siapa penggubal undang-undang? Tolong jawab. Siapakah penggubal undang-undang? Di manakah undang-undang digubal? Siapa yang menggubal undang-undang? Yang pertama, dan di manakah undang-undang digubal dan diluluskan? Tolong jawab tuan-tuan. Ni dalam TikTok dah jawab, dalam YouTube tak jawab lagi. Parlimen, yes. Jadi tuan-tuan, dia bukan mudah untuk membahaskan isu undang-undang. Tuan-tuan bayangkan kalau yang masuk parlimen, yang duduk membahaskan isu undang-undang, spesies macam Harun, yang spesies macam Taufik, yang spesies macam Pak Yasiam tadi. Kalau kau bayangkan Taufik masuk dalam parlimen jadi ahli parlimen. Menjerit-jerit tapi tak ada point. Tak melingkup tuan-tuan. Macam mana orang macam ni yang kita harapkan nak gubal undang-undang? Contoh, kita nak gubal satu undang-undang, okey, bagaimana kita nak hukum, kita nak buat satu undang-undang hukuman jenayah, satu peruntukan seksyen jenayah kepada orang yang mempromosikan seksual di media sosial. Contoh, ni contoh. Kan? So kau fikir kalau orang macam Harun, kalau orang macam Taufik ni masuk dalam parlimen. Kau tak jam kau. Agak-agak dia boleh faham tak tuan-tuan? Lepas tu dia bergabung tenaga pula dengan Afnan. Jam kau. Itu yang macam baling, itu yang macam apa lagi? Yang macam pematang pauh kan. Tak apa-apa cakapnya. Orang berhujah tentang benda lain. Dia pergi corner tentang benda lain. Sebab itu kita kata, walaun kau hantarlah calon-calon daripada PAS yang bijak-bijak masuk dalam parlimen. Sebab tugas utama masuk dalam parlimen itu untuk menggubal undang-undang. Macam itu juga di peringkat negeri. Dewan Undangan Negeri itu untuk membuat undang-undang kecil, undang-undang negeri. Bukannya masuk dekat dalam tu merapu, meraban. Ni cerita dia tuan-tuan. Bukannya suka-suka kita lantik orang ni. Masuk dilantik ahli parlimen pun punting. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Mana-mana camp lah. Ni aku cakap ni mana-mana camp. Kan? Kau bayangkan kalau PKR hantar orang macam Harun. Bayangkan tuan-tuan. Ahli parlimen, contohlah ahli parlimen Gombak. Harun. Wah, berkepak lah kan. Kau ingat masa tu kena cross ada skrip. Masa tu takkanlah kau nak call kan. Weh, bagi skrip weh. Gila report tanya aku ni. Aku tak boleh jawab ni bang. Ni dokumen semua aku tak faham. Kau bayangkan yang duduk dekat dalam tu Taufik. Weh, hak ni lain. Aku semalam study lain bang. Ni lain. Itu cerita dia. Sama juga macam si Afnan ni. Sebab tu dia duduk masuk dalam parlimen geng-geng ni. Dia buat rakaman tu dulu sebelum speaker buat ruling. Tidak boleh ada sebarang rakaman TikTok live tak boleh. Sebab apa? Dia akan cut
isu-isu yang remeh-temeh. Isu-isu yang menyentuh tentang sentimen 3R. Yang itu yang dia nak dilihat sebagai juara. Padahal topik tak ada kena-mengena pun. Nampak tak? Yang itulah yang dia nak upload dekat dia punya media sosial. Jadi yang walaun ni pun, meriah. Lambung. Hebat. Hebatlah kita punya ahli parlimen. Samalah macam Arau. Arau lah yang kena tibai. Daripada dia itulah yang speaker terus tak benar kan. Penggunaan media sosial. Ini kena faham tuan-tuan. Faham yang ini selesai dan saya percaya tuan-tuan akan faham macam mana kita nak memilih ahli parlimen pada PRU 16 akan datang. Ini cerita dia tuan-tuan. Adakah kita percaya dengan orang ni? Macam ni nak bawa mampus. Sebab itu saya sebut sebelum daripada ini. Kita kena lihat bukan lagi soal logo, bukan lagi soal lambang. Sebab dalam keadaan ada naratif puak-puak ni buat untuk menyingkirkan YB Rafizi daripada kerusi pandan dia. Untuk diserahkan kepada kerusi itu kepada orang-orang yang dia nak secure, orang-orang yang dia rasa nak diperlukan dalam kabinet. So YB Rafizi akan disingkirkan daripada pandan, dia campaklah entah ke mana-mana. Adakah tuan-tuan boleh terima? Semata-mata logo? Jangan tuan-tuan. Jangan lagi serahkan nasib tuan-tuan pada logo-logo parti politik. Jangan. Okey, ada masa yang cukup untuk tuan-tuan tengok nanti siapa calon yang diangkat. Jangan lagi semata-mata dia logo daripada logo bulan, logo daripada logo bulan mata biru, tuan-tuan terus pangkah. Jangan. Apa gila kalau Harun ni diangkat jadi calon. Misalnya, gunakan logo keadilan. Tuan-tuan pun tengok, logo keadilan. Betul lah no? Tuan pun tenyih, mampus. Jangan tuan-tuan. Kita akan dimalukan dalam dewan nanti. Ni cerita dia tuan-tuan. Kalau masuk dalam mesyuarat ketua kampung, tak ada masalah lah. Kan? Sambil hang bersembang, lepas tu hang kejap-kejap hang sembang pasal kopi, kejap-kejap hang sembang pasal toilet, kejap-kejap sembang pula pasal hang itu aku dengar hang kahwin dua, betul ke? Okey lah. Ketua kampung, mesyuarat ketua kampung ini parlimen tuan-tuan. Ini di peringkat level Dewan Undangan Negeri. Tak boleh lah tuan-tuan. Tapi inilah yang nak dilakukan oleh pemikir ataupun think tank Jacom ataupun think tank damai. Inilah yang mereka nak buat. Dia nak bulldoze calon-calon di bawah logo mata biru mata muda tadi tuan-tuan. Jangan. Sebab itu dia nak singkirkan YB Rafizi, dia nak singkirkan. Maksudnya bila saya kata dia nak singkirkan YB Rafizi, bersekali dengan line up nama-nama yang akan dibawa oleh YB Rafizi. Jangan. Jangan lagi kita walak membabi buta tuan-tuan. Jangan. Sebagaimana kita menilai dan meneliti calon-calon yang bertanding dalam PRK, hal yang sama kita kena buat dalam PRU nanti untuk kawasan tuan-tuan masing-masing. Saya tak tahu, tadi banyak kan tuan-tuan daripada Pening lah, daripada Kedah lah, daripada Perlis. Hal yang sama tuan-tuan kena lakukan tuan-tuan. So bila saya cakap macam ni koyak lah ni, cai-cai walaun. Koyak tuan-tuan, sebab apa? Lah, melepas aku nak jadi calon. Dia ingat PRU 16 nanti dia letak muka, yelah kita kerajaan. Faham tak? Bila kita kerajaan, tuan-tuan kena faham lah. Bila kita menjadi kerajaan, okay, semua nak masuk dengan kita. Dengan harapan, masuk je logo ni, letak nama. Contoh, Ramayana. Ramayana, anak lelaki Ramayani, logo keadilan. Confirm menang dia. Sebab apa? Rakyat tengok, ini parti kerajaan. Jangan tuan-tuan. Jangan lagi letakkan kefahaman tuan-tuan, nasib masa depan tuan-tuan pada begitu. Jangan. Jangan. Jangan tengok Ramayana, anak lelaki Ramayani. Jangan. Jangan tengok lagi Harun bin Taufik. Jangan tuan-tuan. Ataupun jangan tengok Taufik bin Pak Yasyam. Jangan tuan-tuan. Kalau tengok nama boleh. And then tengok pula apa qualification dia. Kalau qualification dia 5 tahun menjadi Chai Jacom, mampus. Itu yang nanti masuk parlimen, masuk Dewan Undangan Negeri, melalak tak tahu apa. Silap-silap speaker pun cakap, relax. Hang duk menjerit-jerit ni, depan hang tu speaker, relax. Ada mic, ada mikrofon, cakap depan mic. Tekan button tu, cakap elok-elok apa yang hang punya point. Jangan menjerit-jerit, relax. Ini kita bukan debat ke apa, bukan. Semua orang ni ada telinga ni. Semua boleh dengar. Jadi hang bertenang, sampaikan satu-satu apa hujah yang hang nak sampaikan. Bila kena kacau macam tu, terus hilang idea. Maaflah speaker. Jadi speaker kacau saya nak cakap, terus hilang idea.
Okey, dah tu geng. dia dah masuk tajuk lain. Hakikatnya penjelasan Faizal Rahman tu pada aku dia tak berat ke arah PMX, dia tak berat ke arah user router, dia betul-betul dia apa kesalahan yang dibuat oleh peguam Anwar Ibrahim. Apabila alasan-alasan hak yang diberikan tak ada kena mengena langsung. Tapi dia pun submit juga dan mahkamah reject. Itu penjelasan simple daripada Faizal Rahman. Tapi itulah seperti mana yang dia sebut tadi. Kalau isu pasal user router ni dibenarkan bawa ke mahkamah apa semua ni kan. Bermakna lepas ni kalau kita dengan perempuan mana-mana kat dalam pasar malam ke dalam mall ke, kita terlanggak terkena apa-apa sikit kan dekat tubuh badan dia, terus dia bersamaan. Terus dia boleh heret ke mahkamah. Terus dia boleh buat laporan polis. Sebab apa? Sebab terlanggak. Oh, mampulah macam tu. Teruklah macam tu cerita dia kan. Lepas tu bukti tak ada, apa pun tak ada, tapi sebabkan nampak dia terlanggak, memang dia terlanggak terkena buah dada dah sikit, oh nak ambil tindakan terus naya macam tu. Bro, PDRM tak teruskan kes Yusof sebab nak buktikan macam mana kes cabul ni. Pergi balai report dan orang kena dakwa. Say saja. Dan kalau hampa perasan tadi kan aku ada cakap Tun Dr. Mahathir pun ada keluarkan kenyataan. Okay. Tun Dr. Mahathir pun ada keluarkan kenyataan. Kenapa? Kenapa Anwar takut apa mohon imuniti? Nampak sangat Anwar ni takut ke apa? Anwar tak perlu takut. Sekejap mana dia ni. Anwar tak perlu takut. Okey, sekejap. Anwar mohon imuniti dan dibidas oleh Tun Dr. Mahathir. Okay, sebagai yang terakhir, Tun Dr. Mahathir kata, tak perlu takut kalau tak buat salah. Okey. Kalau tak salah, kenapa Anwar minta imuniti? Okay, soal tajuk Tun Dr. Mahathir payung besar ni pun dok tak bawa lagi. Video dah ada dah. Okay, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Iskandar Kuti. Silap pula. Tarik balik. Iskandar, alamak. Dr. Mahathir menyifatkan tindakan Anwar memohon imuniti dalam kes sama berkaitan dakwaan serangan seksual terhadapnya memberi bayangan seolah-olah Perdana Menteri itu bersalah. Dr. Mahathir berkata seorang raja sekalipun tidak terlepas daripada tindakan mahkamah sekiranya membuat kesalahan. Kalau buat salah, dia boleh dihadap ke mahkamah. Tapi ini satu orang yang kalah dalam pilihan raya. Dia bukan menang, dia kalah. Lepas ni, dia minta imuniti bagi diri dia. Bermakna dia mengaku bahawa dia buat salah. Cuma cara imuniti saja yang dia boleh dapati tidak bersalah, katanya dalam sidang media Putrajaya hari ini. Terdahulu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Anwar menangguhkan prosiding saman sivil yang difailkan oleh bekas pembantunya Yusof Router. Dalam saman Yusof mendakwa Anwar melakukan serangan seksual ke atasnya dalam penghakiman. Hakim Ros Mawar Rozin menyatakan 8 persoalan perlembagaan yang dikemukakan oleh Anwar untuk dirujuk ke Mahkamah Persekutuan tidak memenuhi tahap kelayakan yang diperlukan. Setujulah apa yang dikatakan oleh Faizal Rahman tadi ya. Sehubungan itu hakim memerintah agar pembicaraan diteruskan pada 16 Jun ini seperti yang dijadualkan. Okey. Terus Mawar turut memerintah Anwar membayar kos sebanyak 20,000 kepada Yusof yang memulakan tindakan undang-undang tersebut pada tahun 2021. Ini yang kadang-kadang aku pelik juga. Kan? Ini yang aku pelik. Yang mula saman Anwar adalah Yusof. Tiba-tiba Anwar pula dia nak kena bayar kos sebanyak RM20,000 kepada Yusof. Yang memulakan tindakan undang-undang tersebut pada 2021. Aku pun kadang-kadang pelik juga. Hang sama aku. Tiba-tiba aku apa perbicaraan belum lagi selesai apa semua. Tiba-tiba aku kena bayar dekat hang pula. Ayo. Sementara itu Mahathir berkata permohonan mendapatkan imuniti merupakan cara Anwar untuk mengelak daripada menghadapi perbicaraan di mahkamah kerana tahu dia boleh kalah dalam kes itu. Jadi inilah keadilan
Cara Anwar. Kalau salah jangan bicara. Kalau menang bicara. Kalau tak nak pembicaraan bermakna awak sudah mengaku awak cakap bohong. Allahu Akbar. Mahathir. Sebab Mahathir dia tak pernah lalui seperti mana Anwar lalui hari ini. Sebab waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, orang buka mulut bahagian pasal Mahathir. Buka mulut. 2 tahun. Ni, orang-orang yang tak tahu geng-geng muda yang tak ambil tahu pasal Mahathir ni. Dia jadi Perdana Menteri, orang buka mulut saja 2 tahun hang duduk dalam ISA. Hang berkumpul lebih daripada 5 orang. Tambah hang sembang politik pula 2 tahun. Berapa banyak lebay-lebay selak kering ni yang kena zaman Mahathir. Tiba-tiba pergi ampu Mahathir, pergi jilat Mahathir. Kalau hampa ingat Ustaz Siddiq. Ustaz yang dia duduk cerita mak dia jek baju lah. Mak dia masak untuk dia, duk tunggu dia sambut keluar daripada penjara sebab tak kena ISA. Tahu-tahu kena sambung lagi 2 tahun. 4 tahun duduk di bawah ISA. Duduk dekat Pulau Pangkor sana. Pilihan raya ayak kuning bau-bau ni, Ustaz Siddiq duduk di kursi depan, babe. Mahathir ada sama-sama. Ada beberapa program Ustaz Siddiq tu ada bersama dengan Mahathir. Sedangkan si Saka tua itulah yang memenjarakan dia. Tengok. Sebab kononnya nakkan kuasa, nakkan satu gabungan, pemenjaraan semua letak tepi. Itulah zaman Mahathir orang nak buka mulut pun takut lah. Oh, aku tak tahulah Mahathir. Kita tunggulah. Kita tunggu. Kan? Yang penting, walaupun hang saman aku, hang kena sertakan bukti ialah. Tu ialah. Sekarang ni proses untuk nak buka. Orang kata macam mana? Untuk saban Yusof Router tu diteruskan saja. Sudah pasti kalau boleh elak lah kan. Tahu mana kita boleh usaha elak sebab daripada segi kepala polis pun, daripada segi polis pun cakap ini semua berbohong, itu berbohong, ini berbohong. So buat apa kita nak teruskan? Buang masa. Sebab game yang pertama mereka berjaya. Game yang pertama dengan Azizan kan, mereka dah berjaya. Game yang kedua berjaya. Game yang ketiga, mula-mula itu ada seorang pondan tu, tiba-tiba dia dok pergi mengaku kata Anwar toron dia apa semua. Tahu-tahu dia tarik balik report tu. Bila orang pergi tanya, betul ke ni hang abang dia tu? Kalau hang tipu mampu yang aku ada dengar cerita daripada siapa dia. Pondan tu auto lembut tu cakap Anwar toron dia. Cerita dia. Dia buat report polis lah. Polis tarik balik report tu. Dia tarik balik report tu. Tak tahulah dia kena denda report palsu ke apa. Aku pun tak tahu tu. Tapi jadi Yusof Router ni dia nak macam apa, kalau dia kata dia kena toron dengan Anwar, mungkin dia lagi malu. Kalau dia kata saya kena toron dengan Anwar lah. Saipul tu muka bubuh kat pungkak tau. Saipul tu. Tak tahulah macam mana. Aduh, seluruh negara tau. Cara Saipul lah, cara Anwar ni, hak yang dituduh, hak yang difitnah ni duk kena hadap lagi tu. Kan? Tapi ni Yusof Router. Kan? Tiba-tiba jumpa dadah. Babe, siapa-siapa pun takkan mengaku bila dah kantoi ni hang berak tepi jalan. Kantoi, ada orang tengok hang tak mengaku sampai ke sudah. Melainkan ambil tahi itu buat DNA dengan DNA tubuh badan hang. Baru boleh tahu. Takkan mengaku kan. Cara budak-budak tu tahu mana, wallahi, sumpah. Padahal kita buat benda tu. Sumpah tu senang sangat-sangat. Aku duduk asrama dulu macam-macam hal lah tengok kawan-kawan duk sumpah. Sedangkan aku nampak dia buat. Wallahi sampai ketua duk dah member duk wallahi. Kan? Duk ada dadah depan mata, bukan saya punya. Wallahi. Bukan saya punya. Dan berapa ramai orang. Siapa kalau macam orang baling ni, mereka duk keluar masuk Thailand tu dekat melalui Betong dekat Pangkalan Hulu tu kan.
Dia pi masuk Thailand. Thailand kan ganja kan diluluskan kan, dibenarkan dan juga ketum. Dan ganja tu dia ada jual ayak tau. Ayak botol packing katin ke aku pun tak tahu lah, tapi ada satu botol tu dia ayak daun ganja, ayak ganja. So bila dapat minum tak tahulah pening ke apa ke. Jadi bila dia bawa balik bawa masuk Malaysia, dekat sepadan tu lepas, ada yang tak lepas, ada yang lepas. Dan ada juga, okey, bila hampa dah lepas, sebab aku tak pernah pergi Betong, sebab memang aku tak mau belajar pergi ke Betong. Sebab aku tengok ramai sangat pergi ke Betong main judi lah, main perempuan lah segalanya. Jadi kita nak elak, kita tak mau ikut orang pergi masuk ke Betong ni. Jadi ramai orang keluar daripada Betong, main masuk ke dalam negara kita balik. Keluar ada Roblox. Biasa memang ada Roblox. Contoh macam hari ni, hari Jumaat kan. Dekat Pangkalan Hulu Keruh tu akan ada Roblox. Sebab hari ni katanya hari Jumaat, Sabtu, Ahad memang ramai orang masuk Betong dan orang keluar. Jadi arah keluar tu memang akan ada Roblox. Malam pagi petang. Biasa aku duduk lalu petang hari tu aku balik tahun lepas aku balik dekat Pangkalan Hulu lepas daripada simpang masuk ke Betong tu ada Roblox. Jadi ramai orang sangkut dekat Roblox tu. Beli ayak ganja beberapa botol. Kadang-kadang adalah satu botol itu dia tak perasan duduk bawah kosen ke apa, adalah ayak sikit. Bersumpah ni bukan saya punya. Dan ada kawan aku kena dengan driver dia. Dia duk cerita wallahi bukan saya punya, padahal tadi dia bubuh. Pi yurin sanggut. Itu. Kan sebab apa, dia ayak ganja. Dan katanya ganja ni sikit je, 0.berapa gram je. Tapi ganja ni hang sikit pun memang sangkut kan. Kata sangkut sebulan ke apa kan. Sikit je ayak tu, ayak botol kan tin lah tau. Sikit je sangkut kita ada. Jadi Malaysia undang-undang ganja memang tinggi sebab aku pernah jadi penjamin. Aku dekat orang terdekat dengan aku ni, ya level sebelah sana, aku pergi bantu jamin dia. 7,000 tau. Waktu tu aku umur aku 24 ke 23. Pergi jadi penjamin kan. Sikit barang tu orang lain punya. Orang lain ni cakap, okey, hang mengaku nanti kami tolong jamin hang. Okey, kawan ni mengaku, kawan-kawan dia keluar, terus tinggalkan dia. Sebulan barulah kita pergi tolong cari duit 7,000 pergi jamin. Sikit ya, 7,000 ganja ni. Ganja dalam undang-undang negara kita, ganja terpaling berat lah dia punya denda dia. Sebab tu kalau kau tak silap aku, ganja ni kalau hang kena banyak, kau tak silap boleh hukum gantung. Macam penjara seumur hidup lah kira. Macam Yasin kan, artis tu kena pokok ganja. Dan baru-baru ni aku dah pasal peguam, ada seorang peguam tu. Dia fight di mahkamah sehingga dia menang. Sebab apa? Belakang rumah ada pokok ganja. Polis main serbu, lepas tu ada pokok ganja, duduklah dalam 2 ton dan dalam masa 2 ton tu duduk fight dan dia menang. Dia kata dia tak tahu pokok ganja tu siapa punya. Jadi fight dia bebas.